Guru makan semua. Tapi macam dia cakap semalam lah, betul-betul lah cakap semalam, kalau sambal petai, sebenarnya semua dia makan. Cuma bila kita tanya, dia kena jawab lah. Dia jawab lah petai apa semua. Tapi kat rumah ni kalau dia datang, dia lapar, Puan As ada nasi lebih-lebih kan. Kadang-kadang dia datang lambat, ada nasi lebih. Nasi tu dia bantai je dengan ikan masin. 2 pinggan dia bantai. Sebab dia bukan macam kita, hidup dengan ada ruang untuk bertanya tentang soal selera. Dia hidup atas ruang, kalau lapar dia makan. Jadi Selamat ni tak besar selera makan dia. Makan untuk hilangkan lapar. Itu je. Dia bila lapar pun dia rasa nak makan lah. Dia makan lah apa ada. Dia senang. Cuma bila saya tanya, dia sebut lah. Ini dia suka, ini dia suka. Tapi saya rasa dia makan je apa aja. Kerana dia datang dekat sini kesiannya kan, dia datang dia tak beritahu. Nasi sayur tinggal kuah je. Nasi pun tak ada. Dia orang nak goreng ikan masin, dia tak bagi, dia nak cepat. Itu saya cerita kat tuan-tuan kan, lagi best. Zaman ada mi segera. Selamat ni, dia ni bila emergency, dia ada mi segera, pandai. Dia siap sembunyi dalam beg dia, mi segera. Dulu kita duduk sekalian. Lepas tu, dia punya mi segera ni, dia simpan dalam beg-beg. Ada tempat-tempat sulit, Puan As pernah kemas bilik, tahu, okey, ni dekat sini bang, ada ni. Ni mi segera, dia stok dia adalah 6-7. Dia masak mi segera. Setiap kali dia masak mi segera tu, dia pergi peti ais, dia pergi perapkan ais. Mi segera tu masak panas kan, dia lapar nak makan tak boleh, dia masukkan ais dalam tu, ais ketul tu, pupuk-pupuk, sejuk. Kita tengok, ya Allah, ya Tuhanku, dahsyatnya. Dia kalau masak bruk-bruk dalam, dia tuang, sekejap lagi dia masukkan ais ketul dalam peti ais. Kita tengok je. Sebab dia nak makan cepat. Dia nak makan cepat. Dia lapar. Otak-otak celup air. Pasal otak-otak tu panas. Kutuk panas masa kita pergi kamar baru kan. Otak-otak tu datang kan. Orang tu bakar otak-otak. Datang panas lah. Dia orang pergi order apa menatang dekat dia, binatang tu sampai lambat. Makanan lah. Apa menatang, dia order menatang tu datang lambat. Jadi otak-otak ada depan tu, dia dah lapar. Dia nak tengok ais kosong ada kan. Dia ambil otak-otak yang panas tu, dia celup dalam ais kosong dia tu. Kunyah. Tak apalah, air tu minum balik. Nak kotor apa, dua-dua boleh dimakan. Otak-otak yang dicelup tu boleh dimakan, air bekas celup otak-otak pun boleh diminum. Simple je. So, saya tak pastilah dia suka makan apa. Tapi saya beritahu macam ni lah. Kalau tuan-tuan nak bawa dia pergi tempat makan mahal, tuan-tuan bagi pilihan. Mat, kalau pergi tempat ni, duit kita makan habis banyak ni. Tuan-tuan tunjuk duit 50. Lepas makan nanti, aku bagi kau banyak ni. Dia kata macam ni, aku ambil dua-dua, tak payah makan. Tuan-tuan bagi tahu dia kan. Mat, kedai ni sedap bang. Ni semua ada. Petai-petai yang kau cerita dalam live DRA tu semua ada. Ni duit kita makan Lepas tu tuan-tuan nak dia ikut tuan-tuan makan. Lepas makan, Mat, ni duit untuk engkau. Dia kata, aku ambil dua-dua. Tak payah makan. Senang. Maksudnya, kalau tuan-tuan nak bawa dia pergi makan, bawa pergi makan. Jangan tanya dia. Jangan tanya dia. Sebab dia nanti tahu makanan, kalau dapat dengan biru tu, dia pergi makan, duit biru tu, dia pergi makan nasi, telur, kuah sup, air teh ais, dapat 4 balik merah. Jadi ada 5, ada 4 lagi merah. Kuala Lumpur aku punya. Daripada dia pergi makan dengan tuan-tuan, biru tu habis berapa tuan-tuan simpan, tinggal dekat dia 50. Dunia masih kecil. Jadi, saya tak pernah lah dengar dia bercakap kat saya, aku teringin nak makan itu. Tak ada. Yang kalau dia teringin ni, ia set je. Itu teringin. Kalau betul-betul dia teringin tu, dia tak boleh tahan lah. Dia akan cakap, aku nak cakap dengan kau ni, kalau kau marah aku balik Johor. Saya dah tahu tu, ayat tu perangkap dia besar. Dia tunjuk gambar. Dia dah ambil gambar. Kau tengok berapa? Tengok 39. Saya pun tak nak cakap lah. Mak, kau tak payah balik Johor. Tu bagi duit je. Sup dia pun hilang. Tapi taklah selalu berlaku. Maksudnya dia orang ada autistik ni kan. Dia tak boleh, dia kan complicated, dia fikir. Kalau dia nakkan satu barang, barang tu tak boleh keluar daripada fikiran dia. Dia akan berfikir sama je macam Iqbal. Kalau dia nak satu barang dan benda tu mak dia kena janjikan dia dengan Sabtu atau Ahad, dia hari Senin dia nak nampak dah barang tu.
Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ni tak ada dalam fikiran. Sabtu ni cuti. Jadi nak cerita Sabtu ni, mak dia kena hadapi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis soalan yang sama. Baik. Apa terjadi pada dia ketika dia memahami? Dia fahamlah Sabtu tu lambat lagi. Dia berjalan keliling rumah. Ni ADHD. Dia berkawat dalam rumah dia ni. Dia tak susahkan mak dia. Dia kawat keliling rumah, dia akan gigit tangan dia ni. Sebab dia teringat pada benda yang dia nak tu. Sampailah luka-luka tangan dia. Jadi mak dia kena dulukan jugalah keluar. Kalau dah kata hari Senin dia nampak, Selasa tu kena keluar awal lah, datang kerja dengan saya ni, pergi belikan dulu barang tu. Dia dah tahu tak patut marah pada mak sebab dah dinasihatkan oleh saya, uncle dia panggil, uncle dah nasihat, jangan buat. Dia ikut nasihat tu. Tapi dia tak boleh kawal dia punya neuro dia. Neuro dia ni kan, gegaran neuro dia ni menimbulkan kesan. Dia nak teringat benda tu, jadi dia akan gigit sampai berdarah-darah. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, kes ni boleh dipanggil sebagai boleh difahami lah. Boleh difahami. Peter RSM member dia tak pergi, dia mana boleh pisah dengan mak dia. Dia mak motor apa, lintas jalan pegang tangan mak. Salah satu saya kutuk dia kan, nak memimpin gangster motor, lintas jalan pegang tangan mak. dia kalau mak dia katalah tiba-tiba satu benda yang saya buat, dia akan meraung lah. Tiba-tiba mak dia balik, tinggalkan dia dekat studio. Confirm malam tu meraung. Dia cuma ada sekali dua je pergi JB. Kami tidur di hotel bila pesta buku. Dia tahu mak dia tidur, dah yakin lah, dia dah matang kan. Dia tahu. Barulah dia tidur dalam bilik saya. Dia naklah tidur dalam bilik saya. Tak jalan Dr. Syed Abari. Mereka neuro ni maksudnya, kalau kita orang normal ni kan, kita suka isap rokok. Sama soalan, boleh tak tanya kita nak berhenti? Jadi susah nak berhenti tu. Sebab orang normal pun ada neuro terhadap ketagihan merokok. Okey, kita orang yang normal, kita gila main snooker. Kita nak neuro kan, kata jangan main snooker, tak boleh. Dia jadi macam tak sedap duduk. Dia ada juga neuro orang normal. Jadi senang je ambil je benda. Janganlah pandang aneh sangat bagi orang yang ada autistik ni. Orang normal yang Allah bagi titik rasional untuk berfikir pun tak boleh guna titik rasional. Dia dah memang tak ada titik rasional. Sebab neuro ni dia ada first thought je. Di titik rasional tak ada. Okey. Ada sebahagian boleh jadi dari sebab keturunan. Ayahnya ada hidden autism, anaknya nampak. Ada yang setengah tu berlaku kerana faktor genetik. Sains tak dapat menemukan jawapan 99.9% yang tepat tu apa. Saya berhenti merokok umur saya 52. Sekarang ni tahun ke-6 saya berhenti merokok. Tahun 2019. 52 lah. Tahun 2019 saya berhenti merokok. Ya, Mak Iqbal saya punya distributor admin. Mak dia kerja dengan saya. Mak dan ayah dia kawan daripada zaman kami bujang. Iqbal ni saya kenal daripada kecil lah. Daripada umur dia 5 tahun saya dah bawa dia berjalan lah. Dia kawan saya berjalan 5 tahun dulu, saya pergi CM, mak ayah dia datang hujung minggu, saya malas nak layan kawan-kawan yang kepala pening ni. Saya pegang tangan Iqbal, jom kita jalan kaki pergi. Dia ni kawan saya berjalan pergi ke Petaling Street. Saya bawa jalan kaki, ronda tengok dalam CM, keluar pedestrian, pergi sampai Petaling Street, ronda Petaling Street, pusing. Malam baru saya dia balik, hantar balik dia dekat mak dia. Jadi saya dah tahulah dia sejak umur dia 5 tahun, ketika dia tak boleh bercakap langsung, dia fumble. Adam lama saya tak jumpa. Saya tak pasti lah, tapi kata Gibran anak saya selalu pergi tu, dia sihat. Dia ada pergi tengok bola final di kedai Adam baru ni. Jadi dulu lama lah dia berkawan saya dengan Iqbal ni. Jadi bila mak dia bekerja, abang dia meninggal, abang dia cerebral palsy. Saya kata kat mak dia, bawa dia datang sini kerja. Dia datang sini kerja. Tip ni saya tak erti lah berhenti rokok ni tuan-tuan. Walaupun saya dah berhenti. Sebab saya berusaha lama nak berhenti rokok. Tapi sebab saya sakit. Berarti ni saya cerita ni jadi pelik lah. Saya nak adjust macam mana supaya tuan-tuan faham. Okey, baik-baik. Tuan-tuan doa lah nak berhenti rokok. Tapi tuan-tuan tak pernah berusaha. Ni saya selalu share dan tuan-tuan jangan salah faham. Ini terpakai untuk saya je, tapi tuan-tuan tanya. Okey. Tuan-tuan tanya apa tip untuk berhenti rokok. Banyak berdoa, lepas tu Allah turunkan azab.
Sebab tak berusaha. Saya ni pergi Mekah, ada 3 doa. Doa 2 yang pertama ni saya buang lah. Terus saya cerita tuan-tuan, yang ketiga ni, mintalah kat Allah berhenti rokok. Tapi tak pernah berusaha. Berdoa tapi tak nak berusaha. Allah nak makbul juga. Kesian si Zainal ni. Berdoa dia nak berhenti rokok. Berdoa dia nak berhenti rokok sampai ke depan Kaabah. Tapi dia tak usaha. Tapi Allah nak makbulkan doa. Tuan yang berdoa ni tak berusaha, diturunnya penyakit. Saya kena asma yang sangat teruk. Yang disyaki sebagai tuberkulosis Asia Selatan, yang disyaki saya dapat daripada waktu saya jadi sukarelawan di Tanah Suci musim haji. Sebab saya tak pergi melalui tabung haji kan, saya pergi atas jemputan jemputan Raja Saudi. Jadi doa ni saya nak delaskan pada doa usahanya tidak. Maka Allah ni nak makbulkan doa saya, tapi tuan yang berdoa ni kata dia tak berusaha. Maka turunlah penyakit yang sangat teruk pada saya, iaitu saya kena tuberkulosis Asia Selatan, tapi doktor tak boleh confirm TB ni. Saya tambah darah putih. Mana ada orang pernah tambah darah putih? Saya tambah darah putih, antibody saya semua collapse. Dan kemudian 2 tahun saya menderita di mana saya tak pernah ada asma, saya ada asma. 2 kali saya hampir pengsan kerana oksigen saya drop. Dan saya jumpalah doktor. Jadi doktor ni kata, ini adalah masalah imun kamu yang dah lemah kan. Dia kata you dah umur 50 lebih. Sistem imun kamu dah lemah. Doktor kata tempat kamu lepak, saya cerita tempat saya lepak, malam ni ayam selalu lalu. Bila ayam selalu, dia kata mungkin hama daripada lori ayam. Sebab saya lepak dekat Coket dengan kawan-kawan saya, ayam ni lori ayam selalu lalu. Tengah malam dah lori ayam turun ke ayam dekat Coket. Jadi dia kata berhenti rokok dan kemudian malam baliklah tidur di rumah. Tukar gaya hidup. Maka berhentilah saya. Kerana nyawa di ujung tanduk. Sebab 2 kali dah saya sampai dalam keadaan terpaksa nap, hampir pengsan. Oksigen saya jatuh dengan teruk sebab bila kita tidur kahak tu makin banyak kan, dia dah jadi asma. Sedangkan saya kecil tak pernah kena asma. Saya berhenti. Jadi kalau orang tanya secara sains, kerana seorang itu berdoa bersungguh-sungguh tapi tak pernah berusaha. Jadi Allah makbulkan doa tu kerana usaha kamu tak buat, tak apalah aku turunkan kamu azab. Jadi hati-hati tuan-tuan yang mana-mana berdoa banyak untuk berhenti rokok. Baik diikuti dengan usaha. Selagi dia nak makbulkan doa tu. Dah betul. Saya doa nak berhenti doa. Saya doa bersungguh-sungguh. Sampai saya pergi Mekah. Ada 3 je doa. Yang ketiga tu saya nak. 1 dan 2 tak cerita lah. Doa ketiga tu nak berhenti rokok. Balik-balik lah. Lepas tu sekarang kalau orang tanya saya tu tak ada tip. Saya sendiri pun ada satu kisah hidup yang menggerunkan. 2 kali saya sampai hospital tu, doktor dah tunggu nak panggil ambulans tapi dia test lah. Dia masukkan dulu nap. Dia pump nap tu. Saya dah bernafas bunyi macam seruling, boleh dengar jelas di telinga dan orang yang duduk nurse pun boleh dengar. Jadi 2 kali tu doktor tu kata dari segi sainsnya sistem imun tubuh saya telah drop dengan teruk. Berarti apa saja yang boleh menjadi penularan kepada pernafasan saya kena jaga. Saya berhenti. Bila saya berhenti je teruslah tak ada sekali pun. Saya tak pernah kena sekali. Saya berhenti 2019, COVID datang 2020. Saya berhenti sebelum COVID. Ramadan 2019. Ya saya cerita jangan ni Ayanda Tajuddin jangan ambil saya cerita, saya punya faham. Jangan ambil doa sesuatu, jangan cari orang ulama marah. Sebab cerita-cerita ni ulama aja yang boleh cerita sebab mereka ada latar belakang agama. Saya share aja. Tak ada benar dia tapi saya faham dia. Faham saya doa sungguh-sungguh. Saya doa sungguh-sungguh. Saya vape tapi tak banyak. Kalau saya pergi belayar, saya tak bawa vape. Saya pergi belayar 60 hari saya tak bawa vape. Saya tak ada isu. Tip dia ceritanya, saya kata tak adalah tip. Sebab saya nak berhenti daripada 2010, saya masuk TV Hijrah. Ni senior vice president, tak sepatutnya isap rokok. Saya pegang jawatan di tempat TV Islam daripada TV yang tak Islamik ni pergi. Jadi saya punya CEO, arwah Datuk Buk kata, kalau you berhenti rokok, I bagi you satu kenaikan khas kerana you bayar berhenti rokok. Sebab saya tak isap rokok. Saya kena isap rokok dalam toilet sebenarnya. Rokok tak ada dalam kocek kan. Sebab tak elok lah. Amalan makruh yang diharamkan oleh fatwa para ulama secara umumnya. Ada kepada seorang yang kemudiannya jadi, saya tak pasti vape boleh diabetes ke apa. Saya tak mahu rumah benda saya tak tahu. So lepas saya berhenti tu langsung tak ada benda tu. Jadi sains menjawab dengan betul lah. Kemungkinan karbon rokok
yang macam-macam pencemaran tu, dia ada kesan ke atas rongga pernafasan saya yang sistem imun saya dah melemah bila saya umur 50. Dan kemudian kehidupan malam saya tu tak ada sesuai untuk saya. Embun malam, udara kotor dan juga segala benda tu saya kurangkan lah. Jadi tak adalah kata tip. Tip ni mudah. Ya, sains betul lah. Sains adalah jawapan. Sebab dunia darurat asbab. Okay, dunia ni darurat asbab. Semua benda yang berlaku kat atas dunia ni adalah takdir yang datang dengan sebab. Supaya manusia ada akal untuk memikirkannya. Senang kalau tiba-tiba nak berhenti rokok pun kena dunia darul ghaib, payahlah. Datang satu ekor jin ni duduk dalam tekak saya. Bila saya isap rokok, jin tu tolak balik keluar. Jadi munafik dah pula percaya benda macam tu. Jadi sains ni adalah sebab kesihatan. Mokok aku saya isap rokok daripada umur 16. 3 hari 2 kotak, 3 hari 40 batang. Taklah hardcore tapi masih heavy lah. Saya isap sempurna. Saya isap sempurna lepas saya hospitalized kerana denggi. 2002, 2003, 2 tahun betul-betul saya kena denggi, saya hospitalized. Jadi saya tak boleh isap gudang garam apa semua sebab hospital kan. Dan denggi ni sentiasa masuk air. Jadi saya masuk Selangor Medical Center. Saya turun nak beli gudang garam payah. 7E tu hanya jual sempurna. Di situ saya tukar sempurna. Isap sempurna letak balik dekat bus stop. Bayanglah pakai baju orang sakit ni. Cabut sekejap jarum air. Jalan dengan nak mati disebabkan denggi masih lagi nak juga. Isap sempurna letak atas bumbung bas. Atas bumbung bus stop depan section 18-nya Selangor Medical Center. Naik balik ward, sambung balik. Sehari sekali lah saya turun. Jadi lama-lama tu adalah keinginan saya nak berhenti. Tapi tak pernah lah saya fikir kata mudah, sebab tu saya tak berani cakap kata tip. Saya tak adalah tip mudah, dia memang usaha lah. Ada apa tuan-tuan tanya? Tuan-tuan jangan pakai tau yang saya sebut tadi. Berarti banyak berdoa tak berusaha, Allah makbulkan doa. Usaha yang tak dibuat tu diturunkan dalam bentuk azab. Kena penyakit. Dan penyakit tu menyebabkan saya kena berhenti merokok. Saya tuan-tuan pergi buat pula macam tu, kata saya buat keluar dah ulama-ulama pula sekarang kan tak boleh. Orang mengatakan amalan saya wrong. Seorang ustaz tu cerita kan, tiada hadis sahih belah kucing pun geng-geng kucing marah. Bayangkanlah, saya ni pun belah kucing tuan-tuan. Daripada awal saya belah kucing saya dah tahu. Jawablah kamu Zainal, kalau kamu beri makan kucing kamu yang istimewa, saudara kamu makan benda yang rendah istimewa. Orang miskin di kelilingmu masih lagi lapar. Ustaz tu boleh pun kena juga takik. Ni kau boleh terima ustaz ni. Ustaz ni tak boleh pakai lah. Kucing ni harus. Ustaz cerita pandangan agama. Tak bersetuju dengan dia punya cara belah kucing ni. Marahnya ustaz tu. Saya pun belah kucing, bukan sikit. Pernah satu benda sampai 70 ekor saya belah. Sekarang di rumah saya ada 15 ekor kucing. Saya tetap berpegang kepada prinsip. Orang yang paling baik adalah mendahulukan kebajikan sesama manusia. Orang yang paling baik, akhlak dia di antara kamu bukanlah yang mencintai haiwan dalam bentuk menyara haiwan. Dia sayang je haiwan tu. Tapi dia menyara manusia hidup. Orang yang paling baik di antara kamu kan, habis-habislah menjaga 40 saudara di keliling rumah dia jangan kelaparan. Yang baik di kalangan kamu adalah orang yang memuliakan rumah Allah, yang memperindah kaum Allah. Jadi senang. Saya belah kucing. Bukan sekejap, 16 tahun. Sekarang ada 15 ekor dengan saya. Tak pernah saya pertahankan. Tak pernah saya bertahan. Tadi ustaz tu kenal dekat TikTok dengan geng-geng kucing kan. Saya kata, aduh, hai. Saya kata ustaz macam ni tak boleh dengar lah. Kena dengar. Dia nak dengar Ustaz Zaidrul. Ustaz Zaidrul bagi dalil. Betul lah dalil Ustaz Zaidrul. Hukum dia harus. Ustaz ni pun bagi dalil. Tiada hadis sahih yang menyebut bela kucing tu. Dia duk pusing. Yang Nabi sebut tu, yalah, yang semua disebut tu adalah menyayangi haiwan. Bukan menyara haiwan. Bukan menanggung haiwan. Tak faham. Menyayangi haiwan ni satu hal lah. Tapi bukan hadis-hadis nama Allah tak ada. Saya lama 2010 tuan. 2000 saya tak pernah mempertahankan.
Saya tak pernah mempertahankan. Terus ustaz tu kena. Saya kata, ya Allah. Kadang-kadang saya belajar banyak di media sosial ni. Yang saya kata tadi kan, masuk penjara kalau tak boleh baik buat apa? Habis semua orang yang menyamun ni tak payah masuk penjara kalau penjara tak jadi tempat baik. Penjara bukan jaminan baik. Hukuman bagi kesilapan dan kesalahan yang dia dah lakukan mengikut peraturan. Lepas tu, tak apa, kucing juga boleh jadi peneman. Kita akui semua benda tuan-tuan, jangan bagi alasan. Cuma kita menerima, tiada hadis sahih yang mengatakan bela kucing itu sunnah. Jadi hadis bela kucing bukan sunnah. Cukup, jangan pertahankan. Berarti kalau ada pilihan yang lebih baik, kita ni belum gila, ada pilihan yang lebih baik. Tuan-tuan tinggal dalam kawasan banyak orang miskin, tuan-tuan bagi makanan kucing tuan-tuan RM400. Anak tuan-tuan bersekolah, ada budak tak sarapan pagi. Fikirlah dengan akal yang waras. Kalau Nabi ada dekat situ, apa Nabi nasihatkan? Andai Rasulullah masih ada, dia nasihat suruh bagi makan kucing ke bagi makan kawan anak sekolah yang tak makan? Okey? Tuan-tuan fikirlah logik lah. Andai Rasulullah masih ada. Tuan-tuan kata, Rasulullah kata sayangilah haiwan. Tuan-tuan sayang haiwan. Okey, tuan-tuan pun adalah pilihan. Okey, duit yang ada ni nak diberikan kepada seorang yang sedang kelaparan atau nak diberikan kepada kucing yang kelaparan? Gunalah akal waras. Sebab tu dia kata, wahai orang-orang yang berfikir. Dahlah beriman, dia kena berfikir pula. Kalau tidak, duduklah dalam golongan wahai manusia. Jadi, senanglah. Nak dikelahi-kelahikan buat apa? Okey, nak dikelahikan buat apa? Jadi, selama ni matanya nampak kucing tu lapar. Tapi tak apa-apa nak nampak orang susah yang susah tu. Dia masuk kedai tu, dia resah sebab kucing di luar. Dia resah kan. Dia nampaklah kucing yang ada di luar kedai serba nikah, dia nampak makanan kucing. Kalut dia nak beli ni. Dia pun berbaris lah dengan satu makcik. Makcik ni tua pula, duk berkira-kira pula nak bayar beras 5 kg, sekarang ni nak bayar telur ke nak bayar ikan. Dia tak nampak dah. Jadi kalau dah sampai dibutakan oleh orang miskin di depan mata kita yang doif depan kita memerlukan bantuan makan, dengan dicelikkan pula nak cepat ni kucing dekat luar lapar ni, aku nak pergi ambil makanan kucing nak bayar. Dia marah-marah pula, bergigil makcik ni, menggigil sungguh, kucing ku kat luar lapar. Janganlah macam tu. Tak betul lah. Kan? Saya bela 16 tahun tuan-tuan. Yalah, kalau kita nak cerita tak tahan dengan puduk rayu kucing ni tuan-tuan. Haiwankah kita ya? Kalau kita ni, macam ni lah tuan-tuan. Okay? Saya gurau lah, jangan ambil hati. Ni kawan ni yang tanya ni. Tak tahan dengan puduk rayu kucing. Baik. Kucing ni pujuk kita, kesianlah kita akan kucing ni. Maka bagilah kucing ni makan. Jangan kita jadi kucing pula, tak faham susah manusia. Kucing ni, janganlah pula tuan-tuan dalam hal dengan manusia. Kucing tu adalah tuan, ni kucing, ni manusia, kucing manusia. Okay? Ni manusia ni susah. Dia faham yang susah kucing ni. Takut dalam hal manusia sehari, dia masuk dalam otak kucing ni. Dia tak faham manusia ni lapar ke, manusia ni apa ke. Jadi, saya kata hati-hati nak banyak cerita dalam bab-bab nak menangkan ni. Mengaku je lah. Mulai hari ni, mulalah bertolak ansur. Dengan mengatakan banyak benda yang kita buat kerana kita suka. Jangan dibenar-benarkan dia lebih daripada kebenaran agama. Sebab agama ni kita pegang kepada akidah, hukum dia jelas dan nyata. Kucing ni kita pegang kepada benda yang kita ada minat, hobi dan perasaan je. Jangan dia lebih-lebihkan. Okay, faham? Jadi faham. Jangan besok tuntut kucing pun patut dapat zakat je. Jenuh nak ubah negara ni undang-undang lah. Masuk pula kucing. Fatwa yang ke-9 layak menerima zakat. Tak payah. Ada 8 yang menerima tu semua manusia. Daripada tafsir zakat, iaitu orang perlu dibantu. Dan semua tafsir dah tentang manusia. Jadi selesaikanlah. Tak payah. Kepala anak yatim, tuan-tuan tak pernah urut. Nabi kata dapat pahala sunat. Tuan-tuan duk bangga urut kucing. Rumah anak yatim pun tuan-tuan tak nak pergi lawat nak urut kepala anak yatim ni. Nabi kata sunnah ni urut kepala anak yatim. Tak pernah tuan-tuan buat. Disebut orang tu anak yatim loh. Kesian bapak kau mati bila? Mati mak pun mati ke? Mati hidup lain-lain lu kau jangan jadi tak serupa orang. Kepala duk urut kucing. Dekat anak yatim, bapak kau ni, jangan kau gitu-gitu.